Myvi, jangan mahal. Kalau saya buka semua harga di orang pun semua cakap mahal. Tapi ini kita tak payah bikin ni tak perlu bikin cap baru Kita ambil balik 95 saja. Ini cap pun sudah 1,600. Satu layer. Oh, tak boleh compare dengan itu, orang tak ada bikin cap ni. Tayar lagi ada 95%. 4 tayar. So tak payah bikin dia kata beli boleh terus pakai. So bukan semua kereta you boleh cerita mahal tapi kalau you beli murah mesti ada problem juga. You tengok dalam. Ini yang facelift cushion dia sudah hitam nampak. Facelift. Android sudah ada You tak payah keluar duit lagi. Ini yang beza. You tak payah keluar duit lagi. So belakang tengok. Nampak tak? Okey So kemas main kereta Jangan ambil yang itu tak kemas dia, compare lah. Kita tengok belakang dia Belakang pun sama juga. So boleh tahan juga, boleh tahan main kereta lah. 08 1.3 auto. Yang new facelift, dalam cushion dia hitam dia. Kita tengok enjin dia. Okey, enjin sudah start Mounting okey lagi, tak ada goyang. Aircon sejuk lagi. Wiper pun jalan tengok. So semua kemas lah. Video kasih orang tengok. Saya tutup wiper dulu. Everything semua boleh function lah. Kasih tengok Android dulu. Android sudah besar-besar. So berminat terus call aja Kasih anak ke, kasih siapa ke. Semua ini kita trade in lah. Kita lepas saja. Yang bukan you beli sudah tak payah bikin. Bukan beli nanti nak cat ke, nak gantung ke, nak exhaust ke, nak tayar ke. Itu cost nanti bikin balik pun lagi mahal. Sekarang aircon pun mahal. Aircon kira ribu punya. Cat pun kira ribu punya. Sekarang tak ada ratus punya barang Kan? Kasih.